Dia tak ada masalah duit dia. Sebab maksud dia duit dia orang gaji sebulan sekali kan. Dia gaji harian sekali masuk pun dia asyik juta. Dia apa orang tak tahu, juta sehari. Tu makan macam tu. Kalau betul lah duit banyak, rezeki dia kan. Tapi ingat ke orang lain. Berapa banyak masjid kawasan kita ni tergendala. Padahal ada orang kaya? Ada. Ada tak kawasan kita yang sakit terlantak? Himpun duit bantuan, tak cukup lagi, tak tahu dah. Dan keadaan nak bedah ni, duit tak cukup lagi. Padahal kawasan tu ada orang kaya. Apa bertanggungjawab lah. Orang kaya kawasan-kawasan tersebut bertanggungjawab lah. Kalau ada Ustaz. Saya duk kira Ustaz. 3 ke 4 orang jutawan kawasan sini. Ada orang yang tak boleh sambung mengaji. 1. Ada orang sakit perlu kepada rawatan. 2. Ada anak terana yang duk gigit jari sampai putih pasal tak kahwin. Ramai.